sebenarnya tak membantu apa-apa sangat, tak membantu apa-apa dekat dalam komunikasi ni. Jadi cuma itu hasil sampingan, kesan sampingan lah daripada bila kita perangkan bahan-bahan ni semua. Jadi kalau katakanlah tuan-tuan, puan-puan geli lah bulat-bulat semua kan, tutup elok-elok, seal terus dengan selotip ke apa ke, macam kami buat, kami guna tong sampah besar tu, tong sampah hitam tu, kami tutup terus, tutup elok-elok ni kat keliling tu. Jangan bagi ulat tu dia main pasal ada lalat. Dia ada lalat daripada pembawaan angin ke apa kan. Jadi akan tutup dia yang plastik tu boleh, kita tutup elok-elok puan-puan. Okay. Plastik dia yang saya ada. Ya, tutup boleh. Macam kalau tong sampah tu dia ada penutup dia kan. Kita tutup, lepas tu dekat sekeliling ni tu kita seal balik dengan selotip ke, dengan selotip ke, tak mau bagi udara luar masuk ataupun lalat ke apa main. Kalau lalat tu dia teluk dekat tepi tu sikit pun dia dah jadi ulat dah. Tapi ulat tu sebenarnya tak ada masalah apa, cuma takut kita geli lah. Kita geli, takut nak tengok ulat ke apa kan. Jadi seal dia elok, tak ada apa masalah. Okey, tetapi kalau kita seal, kita firmankan benda ni, ataupun kalau tuan-tuan nak buat benda ni dekat rumah, kita guna tapuan biasa pun dah boleh. Tapuan tutup, tapuan kita buang macam tu, tapuan sambal je kan, bekas sambal kan. Buat apa tu, tutup terus, simpan kat dalam stor ke apa. Jangan. Jadi untuk buah-buahan dengan sayuran tak ada masalah apa bila kita tutup macam tu. Tetapi kalau kita perah ikan, ya, ikan 2-3 hari sekali kita kena buka sikit pasal dia ada gas kat dalam tu. Dia ada gas kat dalam. Jadi kalau kita tak buka, kita biar tutup macam tu, biar sebulan, takut dia boleh meletup. Pasal dia dalam tu, dia punya gas tu, amonia dia tu kuat. Dia makin lama dia makin banyak. Kalau dia tak boleh nak keluar, makin menggelembung. Kalau dia tak letup pun, bila kita nak buka, kita nak guna tu, keluar macam tu. Jadi 2-3 hari sekali buka sikit bagi gas tu keluar. 2-3 hari sekali buka sikit. Tadi keterangan sikit. Yang macam kata bila kita sediakan rumah pokok, kita mencair nama kata. Yang ni kita simpan rumah benda tu boleh kita simpan kat dalam stor pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah apa. Kata yang ada nak angin tu masuk ke dalam yang tu yang mana dia? Yang apa tadi tu? Kalau kita simpan rumah pokok tak bergulung dia. Jadi kita buat bahagian ni, kita taruh sayur, benda-benda, bahagian tadi, kita punya kadar. Kita simpan buah pokok kan, untuk air kita tersekat. Tapi kita dia boleh simpan dalam stor lah, apa buah benda. Perbezaan tu di mana? Dia tak mau dengan air macam itu yang kata tadi. Dalam stor dalam rumah kita, mereka akan bau. Dalam skor bengkel dia tak ada dalam rumah. Ada bengkel. Kalau jauh daripada rumah kita, dia tak mahu tak rumah, dia tak mahu. Jadi